Assalamualaikum sahabat. Ini adalah isi batang bunga katan. Dan saya letak garam, Ajinomoto dan belacan, serbuk belacan. Elok pun saya letak air banyak supaya batang ni kecut lah kan. Dia keluar bau. Okey. Family saya banyak makan kuah. Saya tunggu lagi sikit je lah. Saya pun tak boleh tunggu lama sangat. Nanti kuah dia meresap balik. Lagipun ikan tu dah lembut. Kalau korang nak tahu, ini ini asam pedas ala cili sikit. Bukan sengaja, tak cukup kan. Tu yang saya letak cili banyak lah. Okey. Tulang. Sekol je ni ikan tilapia. Rasa sikit. Okey, rasa dia dah okey, cuma tak pedas je. Tapi gigit cili. Cili mana cili? Pedas lah. Okey korang.